9 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU terkorban dalam satu kemalangan ngeri di Jalan Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan, Perak awal pagi tadi. Truk yang membawa anggota terbabit dipercayai bertembung dengan sebuah lori muatan batu kerikil yang mengalami kerosakan steering. 8 lagi anggota dilaporkan cedera dalam kejadian menyayat hati itu. Kemalangan maut. 8 tempat kejadian, 2 di hospital. Ini kunci air parit 15 Sungai Lampam. Itu lori batu yang menerkam truk FRU arah bertentangan. Dalam kejadian kira-kira jam 6.45 pagi itu, truk membawa anggota FRU dari Ipoh sedang dalam perjalanan pulang selepas selesai tugasan kawalan sempena perarakan Hari Wesak di Teluk Intan. Bagaimanapun, setibanya di lokasi, sebuah lori muatan batu kerikil dipercayai mengalami kegagalan sistem steering lalu hilang kawalan dan merempuh truk yang membawa 17 anggota keseluruhannya. 9 anggota disahkan maut di tempat kejadian, manakala 8 lagi cedera dengan pelbagai tahap kecederaan. Kesemua mangsa telah dihantar ke Hospital Teluk Intan untuk tindakan lanjut. Pihak polis telah menahan pemandu lori untuk siasatan lanjut. Ujian awal mendapati dia negatif dadah. Namun, siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Ini adalah senarai dia. Yang pertamanya, Sarjan Perumal, anak lelaki Sugunadan, bangsa India. Yang keduanya, Sarjan Muhammad Roslan bin Abdul Rahim. Yang ketiga, Kopral Muhammad Fozli bin Jaudit. Yang keempat, Kopral Nurid, anak lelaki Pandak, ini orang asli. Yang kelima, Kopral Amiruddin bin Zabri. Yang keenam, Kopral Muhammad Hilmi bin Muhammad Azlan. Yang ketujuh, Kopral Muhammad Akmal bin Muhammad. Yang ke-8, Lance Kopral Damarulan bin Abdul Latif. Dan yang ke-9, Constable Akmal Wafi bin Anwar. So itu adalah nama-nama yang rasmi daripada pihak FRU sendiri. Tidak juga. Semuanya orang Perak. Semua Perak. Ini kira memang ni lah, semua orang Perak. Semua orang Perak. Seorang orang Kedah. Constable Akmal Wafi bin Anwar tu orang Kedah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan menghadapi dugaan ini. Kementerian Pengangkutan turut menubuhkan pasukan petugas khas untuk menyiasat insiden ini serta menilai semua aspek keselamatan kenderaan berat di jalan raya. Insiden ini juga mengimbas kembali tragedi Karak pada tahun 1990 apabila 11 anggota FRU turut terkorban dalam nahas jalan raya melibatkan bas ekspres dan lori tangki. Negara kehilangan barisan wira yang selama ini setia mempertahankan keamanan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan para syuhada.